Okey, ni saya tunjuk cara buat butter cake dan butter mix fruit cake saiz loyang 7 inch guna hand mixer. Pertama kita pukul dahulu butter dan gula sehingga kembang atau kita panggil proses creaming. Butter cake ni jika tak buat banyak, saya lebih suka guna hand mixer sebab butter cake ini dia punya kunci dekat creaming proses, iaitu butter dan gula ni kena betul-betul creaming atau betul-betul kembang sebelum kita masuk telur. Saya ni malas nak scrapekan adunan guna spatula. So bila guna hand mixer, saya boleh scrape adunan dengan hand mixer ni sambil perhatikan rupa adunan lah. Okey, ni rupa butter dan telur yang telah kembang. Sekarang masukkan telur. Saya guna telur Omega grade C. So saya guna 5 biji lah. Jika grade A, korang kena guna 4 biji. Masukkan telur satu persatu, pukul sehingga tiada kesan kuning atau egg traces pada adunan dan barulah masukkan telur yang seterusnya. Ulang proses ni sehingga kesemua telur habis. Korang kena sabar sikit lah untuk proses blend telur dan butter ni, sebab jika tak buat dengan betul, ia akan menghasilkan adunan kek butter yang oily dan akan menghasilkan tekstur kek butter yang tidak sekata. Dan jika kita bubuh mix fruit itu akan tenggelam ke dasar kek dan tidak scattered dalam kek seperti yang korang nak. Jika korang buat order tempahan yang banyak, doublekan sukatan guna stand mixer dan korang kena buat scrape supaya proses creaming jadi cantik, dan masukkan telur satu persatu sehingga habis. Okey, setelah butter dan telur sebati, masukkan sebahagian tepung dahulu, kacau guna speed perlahan. Kemudian masukkan lagi bahagian tepung seterusnya dan kacau adunan sehingga sebati. Okey, sekarang masukkan pula esen vanila dan susu full cream. Kacau semula adunan guna kelajuan rendah. Akhir sekali, scrapekan adunan supaya tiada ketulan tepung dan kacau seketika adunan. Jika creaming proses dibuat dengan proper, butter dan telur sebati, rupa final adunan butter akan smooth seperti ini. Ia akan menghasilkan chrome cake yang cantik. So pastikan adunan kek butter korang tiada kesan butter split atau kesan minyak timbul. Rupa adunan licin, tidak fluffy dan juga tidak berat, dan jika ia dicedok, ia melekat dan jatuh perlahan. Jika adunan turun laju atau rupa berketul, mungkin ada proses creaming atau proses pencampuran telur yang tidak dibuat proper. Okey, kita ketepikan dahulu adunan ini dan sekarang saya akan tunjuk cara membancuh adunan kek butter mix fruit. Sama seperti membancuh adunan kek butter tadi, pukul dahulu butter dan gula sehingga kembang. Okey, setelah butter kembang, masukkan telur satu persatu sehingga habis dan pastikan butter dan telur dibancuh sebati, tiada kesan egg traces atau butter split. Dan setelah butter dan telur sebati, masukkan tepung, kacau semula adunan. Kemudian masukkan pula esen vanila dan susu full cream dan kacau semula adunan. Sekarang barulah masukkan mix fruit yang telah digaul bersama tepung dan kacau rata adunan guna kelajuan rendah.
Finally, ini rupa adunan kek butter misprut yang telah siap dibancuh. Adunan kek kena smooth, tiada kesan butter split, adunan tidak oily, adunan juga tidak fluffy atau tidak heavy. Okey, ni rupa kedua adunan yang telah siap dibancuh tadi. Untuk adunan kek butter, saya akan guna loyang saiz 7x7x3 inch. Manakala untuk adunan kek butter misprut, saya akan guna 2 loyang saiz 7 dengan ketinggian 3 inch. Okey, sekarang masukkan dahulu adunan kek butter ke dalam loyang. Ratakan adunan dalam loyang, hentak perlahan loyang. Untuk cara saya akan lorekkan adunan dengan chopstick supaya pecahkan semua air pocket dalam adunan dan menghasilkan kom atau tekstur kek yang halus dan kemas. Okey, untuk adunan kek butter misprut pula, bahagi dua adunan. Tuang adunan ke dalam loyang, ratakan adunan. Jangan hentak loyang, lorek adunan dengan chopstick. Okey, setelah adunan sekata, kemudian tabur dry misprut atas permukaan kek. Setelah siap, bakar kek guna suhu 150 darjah Celsius selama 40 minit. Sebelum kita bakar kek ini, oven perlu dipanaskan dahulu suhu 150 darjah Celsius selama 15 minit. Preheat atau panaskan oven ini sangat penting dalam baking. Ia akan menghasilkan suhu yang stabil. Kom kek akan setting cantik dengan suhu yang stabil. Dasar kek juga tidak melekat, terutama bahagian tengah kek. Selain itu, ia akan nyah bau oven dan basmi kuman di dalam oven. Okey, ni rupa kek yang telah masak. Tepi kek akan meregang. Keluarkan kek dari oven dan keluarkan segera kek dari loyang. Sejukkan atas redai selama 5 jam untuk keluarkan semua wap panas dan kemudian bungkus kek untuk kekalkan kelembapannya.